Okey, soalan nombor 2. Sebanyak 4 kilo pasir akan Puan Fira untuk membuat kicauan. Gisim tepung yang digunakan 400 gram kurang daripada gisim gula pasir. Okey, itu je gisim baik. So, bila dia kata ada operasi kurang, maknanya kita akan buat operasi tolak. Dan dia kata jumlah gisim tepung dan gula kita akan tambah balik. Okey, jadi dalam ayat matematiknya ialah kita tahu apa tambah gula pasir tambah tepung. Gula pasir kita dah tahu dah 4 kilogram. Yang si tepung pula dia kata kurang daripada gula pasir. Jadi maksudnya dia sama. Kita tolakkan dengan 400 gram. Itu dia punya tu. Jadi langkah pertama kita kena tolakkan yang kita kena buat dulu yang tepung ni. Cek tepung dulu. Okey, ni baik 4 kilo tolak 400. Maknanya apa yang akan terjadi? 4 kilo ni akan berkurangan. Yang nak ditolak tak sampai sekilo. Maksudnya ada baki dalam gram. Jadi dalam arti kata lain kita dah tahu dah gram ni berapa umurnya, berapa bilangannya untuk sampai jadi 1 kilogram. So, jawapannya ialah 1000. Jadi 4 ni kita pinjam 1 tinggal 3000. Jadilah 1000 ni kita tolakkanlah dengan 400. Jadilah 600. Itulah berat si tepung. Lepas soalannya apa? Dia kata hitung gisim dalam gram kedua-duanya. Okey, jadi kita dah dapatlah jawapannya. 4 kilogram tambah dengan 3 kilogram 600 gram. Jadi yang kita nak tukarkan ialah yang kilogram ni sebab jawapan ada dalam gram. Jadi macam biasa kita tahu kalau 1 kilogram ni jadi 1000. So kita ada 7 kilogram. Jadi jawapannya lah 7000. Tambahkan balik dengan 600. So jawapannya ialah 7600 gram. Itu saja.